pagi ni kita dah sampai dekat Incheon Airport. So now kita nak gerak ke Myeongdong. So kali ni this time kita akan naik all stop train. So kalau korang naik all stop train, so what you can do, korang boleh ada dua option lah. So kita this time kita try gunakan T-Money. So actually T-Money ni kita boleh top up tau. Kita boleh top up. So okay, ni adalah T-Money. So T-Money ni dia lebih kurang macam Tashengo lah. So you can kita boleh gunakan dia untuk public transport dan juga dia top up lah. Dan another one is Climate Card. So nanti kita akan tunjuk macam mana cara Climate Card. So Climate Card ni actually dia unlimited, tapi dia ada beberapa hari lah. So but from here kita plan nak gunakan T-Money untuk ke Seoul Station, and from Seoul Station kita akan ke Myeongdong. So korang boleh top up kat mana? Dekat sini once you sampai, actually kat CU Mart ni korang boleh beli dan top up kat T-Money. Kat T-Money, so korang boleh dapatkan dekat CU Mart ni. So then daripada CU Mart ni nanti kita akan ke sana, ke Airport Railway. So nanti kita akan tunjuk lah. So sekarang ni kita dekat Incheon Airport. Kita sekarang ni dekat Incheon Airport. So kita nak try naik public transport untuk ke Myeongdong. Okay guys, so sekarang ni kita nak naik all stop train. So but first, daripada exit tu korang nampak CU. Okay, berhadapan dengan CU korang cari signboard Airport Railroad. Kalau korang tengok tu ada Airport Railroad, belok kanan. Okay, ni kita akan turun ke bawah untuk ke stesen. Okay, ni Airport Railroad. Okay, turun ke bawah. Okay, so daripada atas ni kita akan turun ke bawah. So kita kena cari signboard Airport Railroad. Ni kalau korang nampak ni, Airport Railroad untuk ke all stop train. Airport Railroad. Okay, jom kita jalan je. Kita dengan WC Blink. Tengok sini. Jom. Faster. Come. Okay, korang straight lagi. Okay, dia akan bagi signboard sini. Nampak signboard Airport Railroad. Okay, so belok kanan, Airport Railroad. Okay, kat sini dia akan kita boleh sama ada kita nak ambil RX ataupun all stop train. Kita nak ambil Airport all stop. Okay, so ni korang nampak yang warna biru Kalau nak yang warna biru, yang all stop train, okay, korang ambil kat sini. Tapi kena pastikan korang ada T-Money. Korang kena ada T-Money. Okay, so kita ambil all stop train to Seoul Station. Kita nak ke Seoul Station pagi ni. So kita akan ke Seoul Station. So dah sampai train. So sekarang kita dah masuk dalam train. Kita nak ke Seoul Station. Okay, sekarang ni kita dah sampai dekat Seoul Station. Kita nak ambil train ke Myeongdong pula. Kita nak ambil train ke Myeongdong dekat Line 4. Line 4 nak ke Myeongdong. Jom let's go. Hi guys, hari ni Kita dah sampai dekat mana ni? Korea. Myeongdong. Mana hotel kita? Hotel kita belah sana. Di sini. Okay guys, so sekarang ni kita dah sampai dekat Myeongdong. So ni dah bandar Myeongdong. So
kita nak pergi letak barang. Jadi nanti kita akan ke sini, ke Daiso. Inilah So sekarang ni kita nak pergi letak bag dulu. So kita dah sampai dekat kawasan Myeongdong ni. So kita punya guest house ni actually naik ke atas sana lah. Actually dia ke atas sana melalui this road. Okay, so actually dia ada hotel lain. This is a Pacific Hotel lah. Ni ada Hotel Myeongdong. Tapi kitanya kat belah atas sana guys.